beef homemade double patty, double cheese. Marah barang ni. Hari ni kita boleh order daripada GrabFood. Dia nak double beef homemade burger satu. Siap. Okay, roti bawah, roti atas, letak sos homemade. Siap ada pickle dalam. Play crazy. Ataupun letak sos homemade juga. Kita letak salad dan sekeping tomato. Ini patty homemade kita. Lepas tu kita letak pula caramelized onion. Single. Alright, double. Inilah burger dia kawan. Beef homemade double patty, double cheese. Marah barang ni. Harga dia RM11. Kalau saya mau rasa saya mau nak tengah burger ni, saya boleh singgah dekat The Hamis Cabin. Lokasi kita ni betul-betul depan kedai Planet Tom Yum, Merbau Patah, Kuala Terengganu. Kita buka start pukul 6 petang sehingga ke 12 malam. Dah, terima kasih banyak belaka. Assalamualaikum. Ting.